Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di podcast Studio Nona dan kali ini topik berkenaan usahawan wanita dan untuk hari ini tajuk kita pada hari ini adalah langkah kejayaan seorang yang bernama Laura Dash. Siapakah Laura Dash? Ya, baik. Ingin saya nyatakan bahawa sekarang ini ramai peniaga-peniaga ataupun usahawan wanita yang berjaya. Malah mereka berjaya mengharumkan nama negara dengan produk-produk yang dikeluarkan dan kita berbangga dengan usaha dan tenaga yang diberikan oleh usahawan wanita ini. Maka dengan itu kami ingin membawa seorang usahawan wanita yang berjaya. Namanya siapa? Namanya adalah Puan Dasha Riwani Sariah Daud. Nak baca nama dia pun memang very wow. Tetapi dikenali sebagai Puan Laura Dash, pengarah Applied Energy Solution Sdn Bhd, serta beliau merupakan Setiausaha Kehormat Malaysian International Vocational Association ataupun MIVA bagi tempoh 2023-2026. Beliau juga merupakan salah seorang top 100 wanita usahawan Malaysia 2022 dan telah berkecimpung dalam dunia pembangunan bakat dan latihan selama 15 tahun. Begitulah kita nak kenal Puan Laura Dash. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Laura. Assalamualaikum Puan Mona. Cantiknya oren. Terima kasih. Kena dengan Laura kan? Macam mana rasa hari ini? Terima kasih kerana sudi bersama kami. Alhamdulillah. Terima kasih wanita WBS untuk jemputan dan tahniah untuk keluaran podcast. Betul. Tahniah untuk tim jugalah. Right? Yeah. Kita dah dalam demand untuk kita keluarkan podcast kan. Saya teruja sebab apa? Bukan apa ya. Para penonton, Laura Dash juga adalah sebenarnya produk Akademi Kepimpinan Wanita. Merupakan kohort kedua. Yes, Akademi Kepimpinan Wanita kohort kedua. Kohort kedua. Sebenarnya pada ketika itu kita COVID. Dilanda pandemik. Dilanda pandemik. Dan saya juga salah seorang daripada tenaga pengajar ketika itu. Jadi tak dapat berjumpa masa online kan. Kita berjumpa pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Dan peribadi saya sangat banggalah melihat Laura Dash sebenarnya orang yang sudah berjaya. Tetapi mungkinlah penonton nak tahu siapa Laura ni sebenarnya. Asal daripada mana, lepas tu bermula daripada mana. Memang minat bisnes dari kecil kan macam mana? Yes, actually memang bisnes daripada kecil sebab parents I orang Kelantan. Ada genetik itu. Genetik orang Kelantan, bila perempuan je mesti berniaga. Kan? So daripada kecil saya pernah bantu mak saya untuk menjual kuih. So daripada situ keinginan untuk kita berniaga tu ada. Dan daripada kecil lagi saya sebenarnya makeup artist tau. Dan jurusolek, okay? Dan saya memang minat bidang kecantikan ni daripada sekolah lagi. Sekolah rendah? Sekolah rendah. Oh, dah sekolah so daripada sekolah rendah, you tahu tak Puan, yang kita kecil-kecil kita ambil kita buat tu. Batu-bata tu. Yang you ambil batu-bata pecahkan. Itu at that point of time kita suka kilatkan kuku dengan batu tu. So saya tahu saya punya keinginan dan passion saya memang ke arah kecantikan, ke arah beauty lah. So lepas je saya dah habis sekolah, saya memang ada bagi tahu dekat saya punya parents, which is saya nak masuk Giat Mara. Itu je jalan yang sekolah ada pada 20 years ago, 20 or 25 years ago. Sebab kemahiran, betul? Yes, kemahiran. Tapi 25 years ago kita tidak digalakkan untuk masuk sekolah-sekolah sebegini. Betul tak Puan? Apa yang kita boleh ada? Konvensional lah. Which is you kena masuk universiti, you kena habiskan matrik, degree. You itu kena flow biasa. Yes, you kena jadi cikgu, doktor, lawyer. So tak ada pun lagi mak andam masa tu. Betul. Kalau dulu mak andam yang jenis yang macam makeup tebal yang kening tu. Yang tu kan. Dan dipelopori oleh, saya boleh cakap, transgender. Ya. Kan? Yes, So at that point of time kita tak ada peluang untuk kita ceburi bidang teknikal ni lah. Jadi saya pun okeylah, kita ikut cakap mak bapak, kita masuklah matrik. Masuk juga matrik. Matrik buat degree apa semua, tapi degree dalam apa? Dalam bisnes. Degree dalam bisnes lah, marketing. So tak ingat lah degree apa. Sebab kita just nak comply kita nak
memenuhi cita rasa ibu bapa lah, untuk Betul. you kena habiskan juga ijazah. Ya, ya. So bila kita dah habiskan ijazah tu, lepas tu still tak minat lagi. Kita dah ada kerja lain, tapi still lagi saya Kira bermain dengan perasaan. and then lepas tu kita cakap dengan mak, I nak berhenti kerja. I nak Terkejut, jadi Mak? terkejut, tapi kita dah puaskan hati ibu bapa. Okay. Dia kata ikut you lah, you nak jadi apa. Maksudnya Dia parents dah bless you lah. Ya, ya. So saya pun pergilah cari peluang untuk menjadi makeup artist. Masa tu tak ada formal punya pendidikan lah. Kiranya kita belajar melalui kelas-kelas biasa saja, ikut-ikut orang je, mak andam kan. Ya. Dan jadi bila saya buat secara sambilan lah mula-mula kan, masa tu saya terkejut, income saya boleh dapat 8,000 sebulan. Melebihi kerja. Daripada gaji hakiki yang sebagai sebelum pegawai ni. Ya. Mestilah mak rasa gembira. Teruskan je lah Laura macam tu. So daripada situ saya tahu bidang teknikal ataupun TVET, kemahiran ni boleh menjana pendapatan. Ya. Ini satu berita gembira kepada wanita-wanita yang sebenarnya bermain antara nak kerja government ke, kerja swasta ke, tapi dalam perniagaan itu sebenarnya kalau ikut Laura teruskan. Yes, teruskan saja. Bila you dah ada satu passion, passions tu dia akan make profits tau sebenarnya. So kalau you bekerja mengikut benda-benda yang you memang suka, tak kisahlah 2 atau pukul 2 atau pukul 3 pagi, you akan memang nak buat benda committed, tu. Betul. Yes. Itu yang kita nampak di dalam medsos kalau orang buat bisnes, buat live kan, sentiasa tak kisah pukul berapa pun. Kan. Jadi macam mana kalau kita nak tengok kejayaan Laura ni diiktiraf sebagai top 100 wanita usaha Malaysia 2022 ni, it's not a small achievement, actually it's a big achievement. So jalan Laura start daripada jadi makeup artist tu, kemudian ke mana? Okay, and then bila kita dah start kumpul ada some resources of money, cash kan, kita simpan. Okay, ada kemahiran. Lepas tu kita lanjutkan dan kita sijilkan diri kita dalam sijil kemahiran Malaysia. So sampai bila you nak jadi macam self-taught makeup artist, kita panggil apa, self-taught photographer. So tak ada satu badan yang iktiraf you. Sampai bila you nak mengaku Aku kita bagus. So kita kena pergi ke saluran which is di mana yang Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia, kita ada saluran untuk kita iktirafkan diri kita ni sebagai seorang profesional pekerja mahir vocational Malaysia yang diiktiraf kerajaan. Jadi itu sangat penting saja. Penting. Yes. Sebab Laura kebanyakannya memang mempunyai pengalaman yang bagus, tetapi tidak diiktiraf. Jadi kalau mereka pergi mana nak bagi apa-apa, orang minta sijil, betul? Betul. So ini jalan yang betul. Yes. Kalau macam kita kerja kerajaan pun kan, you ada SPM je lah katalah. You akan langgar dinding. Tangga kerja tu you akan langgar dinding. Tak sampai. Jadi untuk memecahkan dinding tersebut, you kena ada satu kemahiran which is apa-apa sahajalah. Daripada segi ilmiahnya, akademiknya, degree lah. Okay? Betul. Tapi dari segi kemahiran tu kita perlu ada. Baik. Jadi kita akan bersembang lanjut lagi tentang dunia Laura ini, ya. Tetapi ingin saya bagaimana sebenarnya value yang dibawa oleh Laura. Kalau kita tengok, sekarang ni kita tengok ramai tahu usahawan yang di luar sana yang saya kadang-kadang sedih sebab value tak dibawa. Hanya mementingkan profit. Ya. Tapi values, sebelum kita berehat, value apa yang sebenarnya Laura bawa? Value, nilai-nilai yang saya bawa adalah satu, you kena honest lah, jujur. Jujur dalam diri you, satu, and then betul tak you nak bantu orang memberikan nilai, tambah nilai kepada orang, adakah you jujur untuk membantu mereka untuk menambah nilai. Dua, dan ketiganya hormati masa. Saya kena hormati masa saya sendiri dan hormati masa pelanggan. Itu yang paling kalau boleh paling awal yang saya sampai, saya yang paling last sekali balik. Sebab dia akan menimbulkan kepercayaan kan, baru orang percaya yang kita ni jujur. Betul. Dan boleh membuat kerja, boleh deliver. Baik, itulah yang kita dengar daripada Laura, di mana kesungguhan, keazaman, kecerdikan, kebijaksanaan akan membawa kita lebih jauh. Kita berhenti seketika.
kita bertemu lagi di studio Nona Podcast. Okey, saya nak tanya, penting tak image sebenarnya? Kalau tengok dekat sini, kalau saya tengok pun orang macam wow, dengan sempurna, ya. Maksudnya menjaga perapian tu. Okay. Sebenarnya kita sebagai businesswoman ni penting kan? Sangat-sangat penting. Sekiranya you ahli politik ke, usahawan, even though you seorang suri rumah pun sepatutnya sebab you membawa image kepada you punya komposisi keluarga tersebut, keadaan keluarga tersebut, dan image ni adalah salah satu first impression yang orang tanggap dia. Apakah dia? Apakah jenis karakter, identiti dia tu siapa? Dan image bukan sahaja daripada segi fizikal, tetapi apa yang kita lontarkan suara-suara kita di dalam komunikasi di sosmed juga. So kalau tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi itu. Yes. Okey, jadi daripada image yang baik ni, sebenarnya kalau saya tengok Laura sendiri nampak energetic. Because colour yang Laura pakai, okay, makeup yang dipakai dan aksesori nampak energetic. Jadi di sini tadi Laura sebut pasal nilai kan. Nilai itu kepercayaan dan juga sebagainya. Macam seolah-olah kata macam ni lah, Laura dah ada semuanya. Tapi macam mana Laura boleh masuk AKW? Okey. Pengalaman saya dengan AKW, cohort 2. Sebenarnya setelah saya dah tinggal dekat Selangor ni almost 10 years lah kan. 10 years So ada peluang-peluang yang kerajaan Selangor berikan lah. Okay. Dan saya tengok modul-modul berikut adalah sangat intensif. Satu. Dan kedua, dia adalah percuma. Betul. So apa lagi yang saya nak kenapa kita tak nak ambil peluang? Benda dah free. And then kebetulan dia sangat dekat dengan rumah saya lah. Jadi tetapi malangnya waktu itu kita dilanda COVID dan terpaksa menjalankan latihan modul tu secara online. Tetapi terhad dan kita tak dapat jumpa kawan-kawan sebab as a businesswoman, network is your net worth. Maksudnya you punya kenalan-kenalan you tu adalah wang ringgit untuk you sebenarnya. Itu you kena ni. Itu yang kita kena ingat. Yes. Dan saya bertujuan ni untuk memasuki AKW pada waktu itu untuk berkenalan dengan orang-orang baru, individu baru, circle yang baru, okay, energy yang baru. Okay, kita kena belajar dan belajar dan teruskan belajar. Pengalaman yang paling seronok lah, walaupun kita jalan selama online, tetapi waktu offline tu kita kena buat waktu bila? Kerja lapangan. Kerja lapangan. Waktu tu saya punya mentor adalah YB Michelle Subang Jaya. Subang Jaya, MP Subang Jaya. Dan waktu tu kita diberikan wang sebanyak RM5,000 untuk menguruskan 3 projek kerja lapangan. Dan kalau puan tahu, RM5,000 untuk menjalankan kerja lapangan memang tak akan cukup. Tetapi dengan semangat setia kawan sewaktu itu, kita tidak tahu macam mana kita boleh laksanakan program itu secara very smooth and berjaya. Daripada situ kita dapat sumbangan daripada YB ni lah, daripada sebab apa tahu Laura? Sebab komitmen yang orang tengok. Bila dia tengok macam usaha, dia akan bagi. Betul. And then kita buat satu WBS laksanakan satu program graduasi secara besar-besaran waktu itu untuk celebrate kejayaan setiap graduan kohort 1 dan kohort 2. Dia kita combine sebab masa tu kita nak sambung balik kohort 3 kan. Jadi hasil daripada kejayaan bersama AKW ni, apalah yang Laura boleh share kepada rakyat Selangor khususnya wanita? Nilai yang paling bagus yang kerajaan Selangor bagi kepada wanita negeri Selangor ni melalui Akademi Kepimpinan Wanita. Okey, semangat setia kawan lah dekat situ. And then project management. Okey, project management sebab ada satu projek ketika itu waktu kerja lapangan, which is yang saya belajar waktu tu kita kena buat HPV punya, kita kena bagi kit secara percuma HPV untuk kita detect cancer cervix. Dan dia ditaja oleh, tak silap saya, satu bank lah dekat Malaysia ni, dan kita collaborate masa tu dan kita buat dekat satu kawasan flat. Itu yang tugasan diberi kepada kumpulan. Dan sepatutnya KPI kita waktu itu adalah 1,000 kit kena bagi. Tetapi malangnya puan, kita dapat hanya dalam 10 saja.
Jadi KPI tu Ya Allah, kita, jauh. kita tak dapat. So tak semestinya benda tu free orang nak. Saya belajar daripada situ sebenarnya apa benda yang free sebenarnya kita kena kaji dulu demografik tu. Yalah takkanlah simply je nak bagi HPV tu lepas tu nak. Betul. Yalah is a privacy part kan. Tak semua orang nak. So KPI tak tercapai dan daripada situ lesson learn saya tahu sekiranya kita nak beri barangan percuma, if the demographic is not meet with your requirements, dia tak akan sukses. Yes. Jadi daripada hari tu, even though percuma, walaupun tidak kena you punya target, you punya orang tak appreciate pasaran, yes, orang tak appreciate. Itu pengajaran. Ya, pengajaran. Itu pengajaran kepada saya as a businesswoman jugalah. Sekiranya demand dan pasaran tersebut tidak menepati apa value yang mereka nak, that is not my customer. Betul. Sebab kadang-kadang kita berniaga ni kan, kita ingat semua customer kita. Sebenarnya tak. Itu ya, kepada penonton dan pendengar podcast kita pada hari ini, belajar sesuatu daripada Puan Laura adalah kita kenal market kita. Okay, pengalaman peribadi kalau saya boleh minta Laura share. Pengalaman paling pahit dan paling manis dalam berniaga. Paling pahit. Sebab apa tahu? Sebab orang nak belajar. Kadang-kadang orang takut sebenarnya Laura nak terjun dalam bisnes. Tapi saya tahu semangat orang Kelantan ni lain macam. dia punya takut letak tepi. Berani tu pergi dulu kan. Jadi macam mana Laura boleh share supaya orang rasa macam sama juga dengan aku ni. Macam tu. Pengalaman pahit tu biasalah naik turun apa semua kan. Ditipu oleh business partner, apa yang kita minta tidak deliver, wang ringgit lah melibatkan kerugian wang ringgit. Tetapi kita kena belajar daripada situ, which is nak dalam bisnes memang ada untung rugi, nak dalam bisnes memang ada turun naik. Itu memang sebagai seorang usahawan mental kena akui. kena prepare. You memang ada untung rugi. Kalau tak bukan bisnes, tak boleh nak untung selalu dan tak boleh nak rugi selalu. Betul. So dia ada turun naik lah. Daripada situ baru kita boleh belajar, betul. Yang the sweetest moment lah, sweetest moment is what I'm having today lah. Dipanggil sebagai guest podcast yang tak pernah saya terbayang, and then bercakap di sini, and then dapat membantu juga WBS daripada segi konsultansi secara percuma. Jadi maksudnya, giving back. I am at the stage which is tak semuanya perlu profit, which is ada setengah tu saya kena bagi secara percuma, dan ada setengah tu kata Laura baiknya you. I cakap tak apa, Tuhan ada. Tuhan akan bantu you daripada segi rezeki yang lain. So sekarang macam hari tu I ada bantu WBS untuk menyediakan registration untuk HRD Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. And then WBS ada tanya ada berapa nak bayar. Saya cakap tak payah, sebab WBS sudah bagi saya terlampau banyak. Dan sekarang at the stage of I am giving back to the society and community. Ya Allah, ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak daripada rakyat Selangor ni mendapat sesuatu daripada kerajaan dan kita beri balik, timbal balik dengan kemahiran kita, kekuatan kita. Betul? Betul. Saya sangat tertariklah dengan semangat Laura ni, because semangat kita sebagai seorang wanita ni diberi momokkan. Wanita ni tak boleh buat, tak boleh ini. So ada tak benda tu dalam fikiran? Of course, sebagai business woman ni, kita bila kadang-kadang nak berjumpa dengan business partner lelaki lah, so dia akan kadang-kadang ambil kesempatan ke kan. Yelah kita tahu, tapi itu hakikatnya. Tapi kita kena pandai jaga diri kita, which is kita memang dalam bisnes, kita kena jaga image tadi lah. Image tadi, macam mana kita berbual di dalam WhatsApp, telefon, macam mana kita berbual dan cara pendekatan kita, pakaian kita. So, itu yang sebenarnya menaikkan hormat kepada diri kita kan. Betul. Jadi dari sudut itu Laura bersetuju bahawa kita sebenarnya ada reputasi kita dan kita perlu jaga. Betul. Bermaksud bisnes ini bukan main-main, tetapi dengan kesungguhan, komitmen dan ilmu, dan kita juga menghargai, memberi dan menerima. Itulah bisnes. Kita berehat sebentar.
kita berjumpa lagi di segmen seterusnya. Okey, ini soalan yang sebenarnya saya tak nak sampuk lah ya. Okay. Soalan saya ni nak tanya pengalaman Puan Laura tentang TVET, pengalaman sebagai tenaga pengajar, dan saya suka dengan kemahiran ni disebabkan kita nak ajak wanita-wanita di luar sana untuk ambil peluang ni, sebab TVET ni dah sediakan banyak peluang di luar sana. Okay. Jadi mungkin Laura boleh cerita kepada rakyat negeri Selangor apa kebaikan TVET ni. Okay. Kebaikan TVET ni, dia actually bermula kemahiran itu daripada rumah sebenarnya. Kemahiran ni apa-apa sahaja. Apa-apa saja. Contohnya kemahiran bermain bola is a skills kan? Betul. Okay, memasak nasi. Memasak is a skill. Repair aircon. Skill. So skill. So bila you ada kemahiran ni tidak akan ada tarikh tamat luput. Dan bila you nak belajar benda kemahiran ni, dia tak ada satu buku yang kata okay, bila you baca you pandai. You kena buat dan experience, demonstrate benda tu dan berulang-ulang kali. You kena jatuh bangun, practical benda tu sampai you dapat satu kompetensi tersebut. Jadi kemahiran ni, you ingat tak masa bila kita pandemik dulu Puan? Ingat. Okay. Betul. Yes. Tak ada kerja. Apa tak ada kerja kan? Okay. At that point of time, you punya degree ke master ke PhD won't help you. Disimpan. Apa yang menolong you waktu itu? Survival skill. Survival skill yang akan menolong you. Apa je kerja yang kita tak pernah buat waktu pandemik? Kalau orang nak tahu, selain daripada saya mengajar online, saya meniaga nasi daging. Tengok kemahiran bermula dari rumah kan. Betul. Yang menjana pendapatan. Betul. Jadi apa sahaja skill, kalau lagi banyak skills you ada, lagi banyak income you, insyaAllah you boleh jana. Jadi macam yang saya sebutkan, sekiranya you hanyalah self-taught sahaja, yang tidak ada kemahiran yang diiktiraf, okay, pergilah cari peluang-peluang. Banyaklah sekarang ni akademi kemahiran yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran kan. Okay, carilah saluran-saluran yang betul untuk you iktiraf diri you sendiri. Kalau ada orang nak mendaftar, okay, macam mana nak ni? Boleh mendaftar dengan saya juga. Okay, tapi saya hanya fokus bahagian bidang solekan, beauty and also image consultant sajalah. Okay. Alright. Tapi kalau macam yang mendaftar, pergilah ke laman web JPK. Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okay. Dekat situ, dan insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan sangat-sangat banyak. Cuma kita perlu klik sahaja dan cuma bertanya kemahiran berkomunikasi. Kena tanya kat mana, berapa harga. Mulut kena buka. Mulut kena buka. Yes. Kalau kita nak, kita kena tanyalah. Dan saya rasa peluang tu terlampau banyak diberikan oleh pihak kerajaan. Cuma ia tidak digembar-gemburkan kan, dan peluang tu kadang-kadang rakyat tak ambil peluang tersebut. Itu, kan? Sekarang ni kita dah buka topik ini kan. Tadi kita harap wanita di luar sana ambillah peluang ini untuk mendaftar di TVET sebab banyak kemahiran. Saya ada pernah satu share experience which is saya buat dekat Sabah baru-baru ni. Pembayaran, kita kena bayar fee lah sedikit kepada agensi JPK which is dalam 300 je. Dia sampai gadai mas dia tu untuk bayar yuran. Masya Allah. Maksudnya dia berusaha. Ya, berusaha untuk dapatkan kemahiran yang diiktiraf. Ya, dan sekarang dia dah buka kedai dah. Dengan hasil usaha dia gadai. Dia menggadai tu dapatlah. Dan seterusnya boleh membantu orang lain sebenarnya. Kan? Okey, untuk kalau sebagai businesswoman ni takkan kita nak start kat situ saja kan. Jadi impian terbesar untuk bisnes sendiri. Impian yang terbesar, okay, of course saya nak saya punya Laura Dash Skills Academy saya ada satu brand name lah, which is menjadi satu pusat bertauliah yang diakreditasi oleh kerajaan. Satu, dua, saya nak melahirkan lagi banyak lagi tenaga pengajar yang berkualiti, yang boleh ganti tempat saya. Betul. Sampai bila saya nak kat sini. Dan that is why I am in the position of sharing of the ideas now to the society and community at no charge. No charge. Dan saya juga mempunyai WhatsApp group di dalam Malaysia ni, kita panggil Malaysian Accredited Trainers, which is we do have around 700 certified trainers
yang kita berobjektifkan untuk mendapat akreditasi daripada kerajaan. Betul. That is platform which is I created for free. For the community. Which is kita akan sharing. Sharing is always caring. Betul. Dan whatever you share to the industry and community, insyaAllah you akan dapat balik. Betul. Kan? Sebenarnya kita nampak kita banyak memberi. Sebenarnya pulangan tu lebih besar. Ya, Dia bukan setakat wang ringgit, tetapi kepuasan. Betul? Kepuasan kepada diri sendiri. Ya. Baiklah. Nak katanya kalau orang tengok Laura ni perfect lah. Perfect dari sudut orang kata kejayaan itu. Tapi dalam diri mesti ada yang tak puas hati lagi, betul. Jadi apa yang Laura nak buat perubahan lagi terhadap diri sendiri dulu? Terhadap diri sendiri. Maksudnya apa lagi yang Laura nak perbaiki untuk menjadi businesswoman yang ada kelas tersendiri? Sebenarnya impian saya nak jadi ahli politician juga. Ada gaya. Tapi nak jadi politik ni kena banyak duit. Yelah, jumpa orang ni kan. Itu politik. Dunia politik lah. Okay, anything you must have cash lah. So I am berusaha untuk meningkatkan gaya komunikasi saya, berjumpa dengan orang. Betul. Okay, and then untuk stablekan saya punya cash flow lagi. Alright. Itulah impian saya. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Kita doakan supaya Puan Laura Dash lebih maju, lebih gemilang dan dapat banyak lagi membantu wanita di luar sana. Nampaknya kita setakat ini sahaja. Dan kepada penonton dan pendengar, berakhirnya sesi soalan tadi dengan Puan Laura kita di sini ya. Maka berakhirlah podcast Studio Nona. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan Laura di atas kesudian untuk berkongsi ilmu walaupun sekejap tetapi berimpak tinggi. Dan kepada semua, ambil peluang ini untuk memajukan diri, meningkatkan kemahiran diri untuk kemajuan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan diharap program ini ataupun perkongsian bersama Puan Laura dapat memberikan inspirasi dan manfaat kepada semua, terutamanya kepada mereka yang ingin menceburi bidang keusahawanan dan pembangunan kemahiran. Kepada semua pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kita, like, subscribe, share semua tu di medsos masing-masing. Hingga kita berjumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. See you.